Sultan Muhammad Al-Fatih selepas beliau buka Konstantinopel, terus beliau cari pasar, buka market. Kerana apa? Ini untuk orang Islam berniaga. Kerana apa? Kerana waktu tu bila Sultan Muhammad Al-Fatih masuk, ramai lagi orang-orang Italia, orang-orang daripada negara-negara bukan Islam sedang berniaga. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih buka bazar untuk berniaga, untuk beri peluang perniagaan. Seperti sewaktu selepas hijrah Nabi SAW, Nabi SAW mengukhuwahkan antara muhajirin dan ansar. Dan selepas mengakhakkan mereka, memberi ada beberapa keluarga dan sebagainya kepada mereka, mereka cari pasar untuk berniaga. Dan ini Sultan Muhammad Fatih buat Grand Bazar. Pasti dia zaman ke zaman berlaku penambahbaikan dan sebagainya, tetapi permulaan idea Grand Bazar ini bermula daripada Sultan Muhammad Al-Fatih, dan sehingga sekarang ianya berjalan dengan sangat-sangat baik. Sebab tu tuan-puan, berniaga adalah suatu benda yang sangat penting. Dia suruh sahabat-sahabat berniaga, dia suruh orang-orang yang datang bersama Sultan Muhammad Al-Fatih untuk berniaga. Dan Istanbul, Konstantinopel kuat dengan perniagaan pada ketika itu. Jom sama dengan Mursyid Ahmad Juventus, kita datang Grand Bazar, macam-macam benda ada dalam ni. Tuan-puan datang sini nak shopping boleh, nak window nak window shopping pun boleh, tak ada masalah. Sama dengan Mursyid Al-Haramain Juventus Sdn Bhd.